Internet boleh membantu kamu belajar dan berhubung dengan rakan-rakan, tetapi jika tidak digunakan dengan betul, ia juga boleh membuatkan seseorang rasa takut, tertekan atau keliru. Sebab itulah, untuk murid yang berumur bawah 16 tahun, media sosial bukan untuk kamu. Keselamatan bukan hanya di kelas atau di program, tetapi juga apabila kita gunakan internet. Internet boleh jadi kawan yang baik kalau kita guna dengan cara yang betul. Media sosial juga untuk murid bawah 16 tahun supaya kita dilindungi daripada perkara yang tak sesuai dengan kita. Jika ada apa-apa yang buat kita takut atau sedih, jangan kita sendiri. Cakap dengan guru sentiasa ada. Internet lebih selamat apabila kita jaga diri